Every time kat TikTok, I akan menangis. Jadi korang cukup tidur ke tak? And I realize sakit sangat kepala. I memang tak larat nak make up. And you know what? Pernah tak korang nampak tinted sunscreen yang colour macam ni? I tak tahu, first time I baru try ke apa. But sumpah untuk colour yang medium macam I suka sangat the texture and the colour. Maksudnya muka I takkan bercampur putih. Sebab certain tinted sunscreen kan colour putih kan, dia ada white cast. So bila pakai, muka I akan nampak bercampur and putih-putih. Untuk kulit yang macam I ada circle teruk kan, kulit I kering sangat-sangat. After I pakai this punya tinted sunscreen, ya Allah, tak nampak langsung muka I bercampur. And dia membuatkan muka I lebih nampak glowing. Nampak tak tahu? Sunscreen ni ada SPF 50. Also dia ada collagen, niacinamide, glutathione, aloe vera, centella. Semua ada dalam ni. It's so good on my skin and it look like very natural. Tak nampak bercapuk, tak nampak kelabu. By the way, ni packaging baru tau. So inilah base makeup hari ni. No foundation, just tinted sunscreen je. So korang boleh try.